Kalau korang tiba-tiba ada rasa sakit mencucuk pada satu bahagian badan and tiba-tiba muncul juga ruam melepuh ikut satu line je, boleh jadi anda mempunyai kayak atau nama mediknya herpes zoster. So, siapa yang boleh kena kayak ni? Hai, saya Dr. Zulaika. Seorang yang boleh kena kayak ialah orang yang pernah dapat virus chickenpox. Actually, bila chickenpox dah baik, virus tu tak totally hilang. Dia duduk dalam saraf kita bertahun-tahun. Bila imun tubuh lemah sebab stres, sakit, umur meningkat dan juga lepas pembedahan, virus ni akan bangun dan menjadi kayak. Disebabkan virus ni duduk dalam saraf, jadi bila kayak jadi, ia akan ikut distribution saraf tu. That's why satu bahagian badan saja affected. Dan kalau ia affect area mata, ia boleh ganggu penglihatan. Komplikasi ada yang berparut ataupun sakit saraf berbulan-bulan, especially orang yang dah meningkat umur ataupun imuniti yang lemah. Berita baik, kita boleh rawat kayak dengan ubat makan, dan kalau untuk kurangkan risiko daripada kayak menjadi semula, ada vaksin tau untuk kayak ni. Kalau anda ada kayak